90% penyimpan emas sebenarnya buat satu kesilapan ini. Bila harga emas naik sedikit, mereka terus fikir nak ambil keuntungan. Hakikatnya, cara fikir ini sebenarnya datang dari cara kita melihat saham. Saham boleh beli hari ini, jual esok. Tetapi emas bukan alat trading. Saya selalu tanya satu soalan mudah. Kalau emas yang kita pegang itu gold bar atau dinar, macam mana sebenarnya nak ambil keuntungan? Nak potong gold bar separuh? Sebab itu, orang yang benar-benar faham emas tidak fokus pada jual emas. Mereka fokus pada tambah emas. Sedikit demi sedikit. 5 gram, 10 gram, 50 gram. Harga emas memang naik turun dalam jangka pendek. Tetapi dalam jangka panjang, sejarah menunjukkan emas meningkat sekitar 10% setahun. Dan yang paling penting, kalau saham jatuh, nilainya boleh jadi kosong. Tetapi emas tidak pernah jadi kosong. Sebab itu, orang yang kaya dengan emas tidak sibuk tengok harga setiap hari. Mereka cuma buat satu perkara, tambah gram. Kerana rahsia kekayaan dengan emas sebenarnya sangat mudah. Kumpul emas, tunggu masa.